kumpul mainan, kumpul kenangan. Hari ni kita nak kumpul Bobo Boy Galaxy Card. Kumpul, main dan juga gabung. Ini adalah starter deck version yang kedua yang saya jumpa baru-baru ni. Kalau tengok pada keadaan kotak, dia dah agak season sikit. Rasanya kotak ni macam masuk air. Starter deck ni terus surut dalam store. Jadi hari ni kita akan unboxing untuk tengok keadaan kad dia. Okey, ini adalah rupa Arena Mat. Kita ada Duri, Sori dan juga Solar. Setakat ni Arena Mat ni masih dalam keadaan baik. Untuk kad pula, boleh nampak dia macam sedikit lembab dan nampaknya macam dah terbengkok sedikit. Rasa ini mungkin sebab dah ada lembapan dalam kotak tu, jadi kad ni pun dah bengkok sedikit. Tapi overall nampak macam masih okey. Mungkin masih boleh selamatkan semua kad-kad ini. Okey, kad pertama kita ada gambar kita dengan versi komik dan juga yang komik. Sekejap, tengok kotak belakang. Oh ya, version 2 kita guna kad-kad yang dah sedia ada, bukannya kad baru. Hanya kad rare saja atau kad foil yang menggunakan design yang baru. Yang lain semua diambil daripada pack Galaxy Card. Okey, kita ada Papa Zola. Ni pun melekat tebal. Ada PP Zola dan juga Eggabot. Okey, masih okey. Masih tak melekat terus Okey, kita ada Mama Zilla, Commander Kokochi, Adudu, Mecha Pro, Sinarbot, Laksmana Taro. Oh, cantik pakai kostum ni. Tok Kasa, Man Ramen, Hang Kasa kecil, Rataka kecil, Armorbot dan juga Crystal Bot. Okey, ini adalah 3 kad rare ataupun kad istimewa yang ada dalam starter deck ini. Yang pertama, kita ada kad Grade A Bobo Boy Solar. Memang menyinar-nyinar dan dia punya posisi pun unik juga. Bobo Boy Solar terbalik, guys. Okey, yang kedua kita ada Bobo Boy Duri. Sama juga kad Grade A. Dia punya foil tu nampak dah dekat bahagian daun-daun tu semuanya ada efek-efek foil. Oh, nice. Kad ketiga, kad yang terakhir, kad yang paling kita nanti-nantikan. Kita ada Elemental Fusion Bobo Boy Sori. Ini adalah kad Grade S. Dan tahukah anda, masa kad ini dikeluarkan, kita belum ada lagi Bobo Boy Sori versi 3D. Jadi ini adalah karakter 3D yang buat kemunculan pertama dalam versi Bobo Boy Galaxy Card. Memang terbaik kan?